Di sebalik alunan rebana dan suara merdu berzikir, terpancar salah satu warisan lama, Dikir Rebana Pahang. Bukan sekadar hiburan, tapi satu lambang seni, doa dan kebersamaan masyarakat dulu-dulu. Seluruhnya kita pula Oridet, Mok dengan pak kawan dia. Badak saya seorang tak tahu siapa lagi, dengan Mat dengan Gamjor ke. Seluruhnya kita bawa berdiri. Habis. Bagi mereka yang telah berpuluh tahun berkecimpung dalam kumpulan ini, pastinya menghimpun 1001 cerita. Ada memori dan kenangan indah, dan ada doa yang terus hidup di setiap dekupan bunyi rebana itu. Dulu-dulu begini, dia cerita cara dia asal di Rebana ni, daripada Pekan tu dia orang naik bot sampai ke mana tiap-tiap kampung dia berhenti. Lepas tu dia sambil tu dia belajar malam, lepas tu esok naik sampai ke hingga ke Temuluh, sampai ke Lipih ni jauh. Dia orang tua-tua dulu. Lepas tu maknanya, lepas tu dia dah itu sampai dapat balik tu, dia balik semula ke Pekan. Lepas tu dia tubuh lah mana pasukan tu, begitu. Ada daripada Pekan, tanya Bedang, tiap-tiap kampung tubuhkan pasukan di Rebana. Tu mulanya asalnya gitulah dia. Dalam masa dia naik bot tu, dia sambil berdayun tu kan, orang tua dulu. Jadi dia berdikir, inilah dia main mana tu, begitu. Salah seorang ahli kumpulan ini telah mula berjinak sejak di bangku sekolah rendah lagi. Kini usianya sudah melebihi 70 tahun, tapi semangatnya masih sama seperti dulu. Namun, di sebalik semangatnya itu terselit harapan besar untuk kumpulan ini diwarisi oleh anak muda suatu hari nanti. Sebetulnya ramai kita 7 orang, tapi dah banyak meninggal. Dia tak ada cerita sekarang, ni tinggal 3 orang saya dah. Ya, kelazim mainnya 7 orang lah. Sebab dia, kita main tu dia gili-gili kan, mana tiap-tiap orang. Mana orang ni habis, orang ni jawab, orang ni habis, orang sama, macam tu lah. Itu cadangan saya berkampung dengan anak Nubuh ni, yang geng-geng yang ni, yang berjanji ni. Mana nak suruh belajar balik lah kan. Maknanya tidak ada generasi yang akan datang. Itu je yang saya. Jadi rasa terkilat jugalah. Kalau tidak ada sambungan ni, habis-habis lah. Tak ada lah. Begitu. Dikir Rebana bukan sekadar seni. Ia adalah jati diri. Selagi ada yang mahu belajar, selagi itu rebana akan terus berbunyi, mengikat kita dengan akar budaya Pahang yang sebenar. Warisan lama, semangat baharu. Dikir Rebana Pahang, tradisi untuk diwarisi.